Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Marisha Heliling binti Muhammad Halim Lim dari SMK Padang Tengku dengan kod sekolah CEA 3035 ingin berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera berdasarkan Rancangan Pendidikan Malaysia. Korang nak tahu tak apa ciri pertama dia? Ciri yang pertama ialah berilmu. Ilmu merupakan kunci kejayaan. Murid yang berilmu mampu menyelesaikan masalah dan beri manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketinggian ilmu perlu disertai dengan ketinggian adab. Murid yang beradab sentiasa menghormati guru, ibu bapa, rakan-rakan serta orang di sekelilingnya sekaligus menjaga tingkah laku dan tutur kata. Murid yang boleh tahan tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan atau kesukaran. Sebaliknya, mereka menjadikan cabaran itu sebagai peluang untuk menjadi lebih kuat. Murid perlu mempunyai berbagai jenis kemahiran. Antaranya adalah kemahiran komunikasi, bekerjasama dan menyelesaikan masalah. Kemahiran ini dapat menjadikan individu lebih bersedia dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Keyakinan diri merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melangkah lebih jauh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.